Bersama kita bangkit suara. Ini dia korang makin lama makin berani betul sindiket Indo ni weh. Sekarang bukan setakat seluduh parti. Tapi siap buat promosi servis terus dalam TikTok weh. Akaun dia nama Adana Aku Birasap. Siap tunjuk jalan selamat keluar masuk Malaysia, Indonesia. Janji perjalanan lancar, tak kena tangkap. Siap ulas servis dia. Konon terjamin lagi. Korang rasa macam mana? Ini dah bukan level senyap-senyap. Dah, ini dah terang-terang macam buka kaunter immigration bawah tanah. Yang pelik, akaun ini boleh hidup lama dalam TikTok tanpa tindakan. Ramai tertanya-tanya, takkan Maritim Malaysia tak perasan atau depa sengaja tunggu masa yang nak sapu semua sekali. Kalau sindiket boleh buat video promosi secara terbuka macam ni, bayangkanlah berapa ramai parti dah lepas bebas keluar masuk setiap minggu. Dunia makin pelik, sindiket makin kreatif, undang-undang pula senyap sunyi.